Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Nazira Ashikin binti Abdullah dari kelas Bahasa Melayu 2. Kumpulan kami telah menghasilkan sebuah bahan pengajaran berbentuk buku bacaan bergrade yang bertajuk Pengembaraan dalam Alam Haiwan yang disasarkan kepada murid tahun 1 hingga tahun 2. Penghasilan buku ini bertujuan untuk menyokong penguasaan kemahiran literasi awal, khususnya dalam aspek membaca mekanis, pengecaman perkataan serta kefahaman ayat mudah secara berperingkat dan sistematik. Seterusnya, pemilihan tema haiwan adalah berdasarkan minat semula jadi murid, tahap rendah yang cenderung kepada elemen visual dan persekitaran seharian. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan murid dalam proses pembelajaran. Selain itu, kandungan disusun daripada struktur ayat yang paling mudah kepada sedikit huraian bagi memastikan pembelajaran berlaku secara scaffolding, iaitu dari mudah kepada lebih kompleks. Baiklah, tambahan pula, dari segi pembinaan isi, setiap halaman hanya memfokuskan satu haiwan dan satu idea utama sahaja. Pendekatan ini penting bagi mengurangkan beban kognitif supaya murid tidak keliru dengan terlalu banyak maklumat dalam satu masa. Selain itu, penggunaan ayat pendek dan berulang seperti ini digunakan secara konsisten bagi membentuk pola ayat yang mudah dijangka oleh murid. Baiklah, di samping itu, saya akan menjelaskan contoh dan analisis pedagogi. Sebagai contoh, bagi halaman burung merak, ayat yang digunakan ialah ini burung merak. Burung merak sangat cantik. Ayat ini dipilih kerana mempunyai struktur yang ringkas dan berulang, sekaligus membantu murid dalam aspek pengecaman perkataan dan kelancaran bacaan. Pengulangan perkataan burung merak juga berfungsi sebagai latihan tidak langsung dalam memperkukuhkan ingatan seseorang murid terhadap perkataan tersebut. Selain itu, penggunaan kosakata yang tidak terlalu tinggi memastikan bahan ini kekal mesra murid tahap rendah. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan melanjutkan pembentangan kepada rakan saya iaitu Nur Azikah Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azikah Jannah binti Zainuddin. Pada hari ini saya akan menerangkan berkenaan cara penggunaan buku bacaan bergrade. Baiklah, yang pertama, dari aspek pelaksanaan, buku ini digunakan melalui beberapa fasa pengajaran. Pada peringkat awal, guru akan melaksanakan bacaan bersama bagi memperkenalkan sebutan dan juga intonasi yang betul. Guru bertindak sebagai model bacaan yang menunjukkan cara membaca yang betul dan juga lancar. Seterusnya, fasa latihan dan juga autonomi murid. Seterusnya, murid akan membaca secara individu ataupun berpasangan. Pendekatan ini penting untuk membina autonomi dan keyakinan diri murid di mana mereka dapat berlatih membaca tanpa terlalu bergantung kepada guru. Kemudian, dalam masa yang sama juga, guru boleh membuat pemantauan secara berterusan. Kemudian, strategi kefahaman. Bagi memastikan murid benar-benar memahami teks, guru akan mengemukakan soalan mudah berdasarkan bahan bacaan. Soalan ini dapat membantu murid mengaitkan maklumat yang dibaca dengan pemahaman mereka sekaligus mengukuhkan kemahiran membaca untuk maklumat dan bukan sekadar membaca secara mekanis. Yang terakhir, aktiviti pengukuhan. Selain itu, aktiviti susulan seperti memadankan gambar dengan ayat serta mewarna turut dijalankan. Aktiviti ini bukan sahaja dapat meningkatkan pelibatan murid
penglibatan aktif murid, malah membantu murid memahami hubungan antara teks dan juga visual. Pendekatan ini juga menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan juga bermakna. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ikhlas daripada saya, pembentang nombor 2, Nur Azkar Jannah binti Zainuddin. Sekian, terima kasih. Baiklah, akhir sekali yang ke-12 iaitu impak dan penutup. Secara keseluruhannya, buku bacaan bergrade ini dibina dengan mengambil kira tahap perkembangan murid serta prinsip pembelajaran literasi awal. Penggunaan ayat yang mudah, berulang dan berfokus membantu meningkatkan kelancaran, manakala aktiviti dan soalan yang disediakan pula menyokong kefahaman, penglibatan dan pembinaan keyakinan murid. Oleh itu, bahan ini berpotensi untuk menjadi salah satu bahan untuk membantu dalam mengajar secara efektif dalam PDP Literasi Bahasa Melayu. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kita pada hari ini. Mari kita bergerak kepada yang ke-9 iaitu elemen kebat. Pada bahagian akhir buku, kami menjadikan soalan berbentuk kebat seperti apakah haiwan yang kamu suka dan mengapa. Walaupun murid masih berada pada tahap yang rendah, soalan ini akan membantu mereka mula berfikir, membuat pilihan dan memberi justifikasi secara mudah. Pendekatan ini selaras dengan saha membina kemahiran berfikir aras tinggi secara berperingkat. Yang ke-10 pula, nilai murni dan kemahiran insaniah. Dari aspek nilai, buku ini menerapkan kasih sayang terhadap haiwan serta memupuk minat membaca sejak kecil. Selain itu, melalui aktiviti interaksi dan perbincangan, murid juga dapat membina keyakinan komunikasi, keyakinan diri dan kerjasama. Yang ke-11 pula, pentaksiran. Pentaksiran ini dilaksanakan secara formatif iaitu melalui pemerhatian semasa murid membaca, ketepatan sebutan, kelancaran bacaan serta keupayaan menjawab soalan. Pendekatan ini membolehkan guru mengenal pasti tahap penguasaan setiap murid secara berterusan dan mengambil tindakan susulan yang sesuai.